Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya berada di perkarangan Surau Taman Saya. So kita ada acara mengacau Bulangbuk bersama Arabi, iaitu Polsa daripada Arabi. So Polsa daripada Arabi. So tak lagi nanti kita akan memasak 5 periuk untuk taman ni, dan kita agih-agihkanlah kepada jabatan-jabatan yang tertentu. Okey, so kita terus menjayakannya pada hari ini. So nanti kita akan update lagi. Okey, sahabat. So ini dia daripada Syarikat Adabi lah. So ini pun daripada penduduk-penduduk taman sini, Taman Raya. So kita tengok nanti dia akan memotong-motong dan juga menyiang-nyiang. Okey, lanjut. Okay. Ini dia penduduk taman yang akan melolakan. Okey, 1, 2, 3. Salam. Ini dia. Orang-orang otai-otai semua. Otai-otai semua di sini. Otai masih berbisa. Okey. Juga selamat datang diucapkan kepada wakil-wakil daripada Syarikat Adabi yang bermurah hati pada pagi ini ingin bersama-sama kita untuk melaksanakan program memasak Bulangbuk. Jadi untuk makluman semua, kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar nama di senarai yang saya sediakan. Jadi saya difahamkan ada sekitar lupa. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi penerima hadiah yang masih lagi belum diketahui apa hadiahnya. Jadi rahsia. Jadi sila dapat nama, dan di akhir nanti kita akan ada catatan amplop. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama bekerjasama untuk menyediakan bahan-bahan untuk memasak Bulangbuk. Dan sekejap lagi selepas selesai, kita akan terus dengan pekerjaan majlis memasak, dan dijangkakan siap pada pukul 12, di mana kita telah pun menjemput wakil-wakil daripada jabatan-jabatan agensi yang berdekatan dengan kita untuk mengambil Bulangbuk itu, termasuklah sekolah-sekolah yang kita hari. Sabar menunggu. Terima kasih. Apa baju merah sini kan? Baju. Taklah. Okey, apron percuma. Ya, nanti besok 2 tahun dia suruh kerja dekat Adabi pula. Kontrak 2 tahun. Kalau waktu lelaki bang bagi pada kawan lelaki, kita nak ngacau. Pakai terus. Memang boleh ngacau bang. Alright. Tu dia. 3 darah pingitan. Pakai terus. Kita bagi dulu. Ada. Okey, pakai terus. Boleh dah menyiang-nyiang.
Masuk. Cucuk dah masuk belum? Dia hancur. Dua. Nanti hancur apa kan jadi ya. Okey, tadi kita dah masukkan bawang merah, bawang putih dengan daun pandan, sekarang daging kisang. Daging kisang ni dah 3 keping dah. 3 beg. 3 beg? Berapa beg? 6, ke semuanya 6. 6 beg. Untuk satu periuk besar ni 6 beg. Kita telah pilih Daripada Ramly Burger. 800 gram kita guna 3. Kalau yang 800 gram kita guna 3 tu. Kalau yang 40 gram ni 6 lah. 400 gram ni 6. Dia 2,000. Tapi kalau nak lebih pun boleh. Kalau yang suka makan daging, masuk dah 10. tak nak daging fresh pun okey. Yang dia tengok. Ha. 6. Hantar dekat ni bos Adabi. Bos Arabi ya. Bos Arabi pun mungkin tengok juga. Nanti bos Adabi datang sini lagi. Kita buat gambar raya ni. Pencen dia baru lahir. Oh iyalah. Muda benar. Kacau jangan tak kacau. Ni kita kacau. Sikit je. Sikit je. Kita nak tumis ke? Apa ini paling senang. Kita masukkan dulu. Okey. Kurma dengan Oh dah penat dah ada orang yang tadi. Penat sungguh dah. Tu dia dah penat dah sungguh. Negara sepanjang hayat, ha? Ibu. Kita kamu wanita pesan negara sepanjang hayat. Ada di. Dia dah ambil kamu ingat balik. Balik pula. Kita ada balik memang tabur dekat bawah tu. Nah. Dia masak semua ni.
Koyok kedua. Kita apa musik tanya utama. Cik Mio. Kami sampaikan ni. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih. Satu. Jemput wakil Arabi. Senior. Sudah punya bekas. Dua, tiga. Okey. Okey, tanya. Yang bawah ni. Woi, semua perempuan. Dan pembawang. Game speaker dah dapat lagi. Okey, tu yang puas ni. Tanya, nanti dia tengok di mana. Okey dah. Lagi ada video, ada semua ada ni. Satu Malaysia dapat tengok ni. Nombor 8. Nombor 8. Siapa yang datang awal sini? Abdul Rahman. Oh, Rama. Rama balik lah. Rama balik. Mana Abdul Rahman? Okey, Rama tengok sini. Terusnya. Ingat balik. Nombor 6 tadi dah tak kira lagi. Ambil satu lagi. Nombor 62. Ni laki kat sini. Rohimi. Oi, macam mana kita ni? Tak sia-sia datang. Baru datang dapat. Okey. Dia tak dapat apron apa ini jadi. Dia dengan balik. Terima kasih juga. Tak salah alamat ya. Sebentar lagi kita akan kembali. Oh, tak boleh jaga orang. Jaga lah. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. 21. Tuan Haji Yusuf Abdul Hamid. Tuan Haji, berhenti ngaco tadi. Rezeki tak sia-sia. Balik ni kita mengari pula. Okey, okey. 23. Okey, okey. 29. Allah, ini nombor 29 ni saya tak pernah nampak nak baca ni. Hamidah Jian. Saja je. Saja je. Pasal jangan dia dapat ni. Gambar tak gambar? Okey. Demo jugalah. Muhammad Azrul.
Nombor mana? Dah balik ke? Balik lah, balik. Jalan nombor. 1, 2, 3. Okey. Nombor 38. Rosnan binti Man. Hai. Patut ada ikut saya cakap. Dia dah dapat dah tadi. Dah dapat dah tadi. Nombor 44. Allah, silap siapa ni? Hamidah binti Osman. Dia pun dapat 2 bukan. Seminggu kali. Seminggu kali. Minggu tak pergi kedai. Lama dapat dia dapat. Haji Aziz tak dapat ya. Dia dapat. Oh, nombor 39. Asyah Husairi. Mulai. Dapat jamaah. Jamaah ya. Lepas jamaah. Lepas ke jamaah urut dia tak dapat, ada dapat. Rezeki ya. Lepas ni nama jamaah dia. Tanya. Okey. Rozi Hayati Kamarudin. Nur Rozi Hayati Kamarudin. Tengok dia. Lagi ni. Oi, kamu mendapat guru cak ke? Seminggu kali. Okay, ada dua lagi. Ada dua lagi. Okey. Kacau, kita tak kacau. 22 Wan Suci, Wan Suryani. Oh, Wan Suryani. Okey, satu lagi. Last. Belum hadiah perdana. Last. Dia dana. Okey, ini last. Okey. Kalau tak dapat. Dapat dia. Kalau ni tak ada nombor Duduk depan sekali. Pusing-pusing kat bawah. Okey, habislah.
campur. Campur. Sebab apa dia Ini daging. daging 2 je, ayam 1 2 Daging je. ni. Guli daging. Khairul Anisha Mekina Lama. Tak gambar awak, adik. Khairul Anas. 1 2 3. Abang Tulisan Adabi tu. 1 2 3. Firas Naufal. Okey, strukturnya SKTI. Yang hari tu apa ini? Duduk. Okey, daripada SKTI Muhammad Al-Muhi. Muhammad Al-Muhi. Okey. Wakil. Asih Nur Alfiah. 1 2 Panas bagi kat luar kan. Baik panas Adik Nur Syazah Alia. Cara bagi tahu kan. Bubuk panas. Dan untuk makluman ni, lumpur ni baru nak panas lagi. Bagilah kepada warga yang ada semua. Seterusnya adik Adam Saifullah. Dan seterusnya Muhammad Amal daripada SKTI. Daripada SK Talang. Adik Nur Adila. Ada tak yang tak dipanggil sebab ini yang tanda nama kehadiran? Ada lagi tak yang tak dipanggil? Tolong beritahu saya. Nanti yang datang dapat. Ada yang tak dapat lagi? Ada lagi tak daripada SK Talang? Sebab baru ada 3 orang. Ataupun daripada SKTI? Okay, kalau tak ada, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Mio yang beri dan juga sumbangan air raya kepada yatim daripada sekolah 3 buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Pada Asam, Sekolah Kebangsaan Dr. Ismail dan juga Sekolah Kebangsaan Dalam. Jadi terima kasih kepada semua. Jadi kita akan teruskan dengan acara kita untuk mengumpul buku lampu ini. Dan kita juga menunggu kehadiran beberapa agensi yang akan datang untuk mengambil buku lampu ini. Sampai itu. Okey. Jadi nama beri. Nama apa? Muhammad Aiman Aziz. Aiman
Ini pun daripada SK3I juga. Aini Zarika. Badik ni. Badik. Okey lah. Ambil dua badik, ambil satu. Itu betul. Cukup. Nak tambah beli. Ambil di rumah. Okey, sebelumnya daripada mana? Zalisha, Siti Zalisha Aibah. Salam, mesti salam. Ramai ni betul lah. Satu buat, jangan lupa. Memang hati dia tidur. Panas ambil dulu. Okey. Terima kasih banyak lagi. Terima kasih. Okey. Okey dah. Satu Malaysia nampak tau. Buat. Ya, satu Malaysia nampak tau. Ada apa? Nampak. Okey, mana? Rul. Okey, pencerahan kepada ni. Pada IPD. Okey. Balai daripada ni. Terima kasih. Pegang satu lah kot. Satu ke dua. Ambil gambar juga. Sini dulu nak. Mana dulu? Atas dulu. Cik Nyo. Okey, daripada ni. Cik Nyo, kita nampak perjalanan kepada Hospital Lorasa dan juga kepada polis. Tak tahu. Nak ngangkat nangis. Dia pasal sekolah ni ambil ni. Okey, pegang ni. Apa tak akan kamu pegang gitu ya. Okey. Okey, Pada hospital dan juga pusat Kelababa, kita akan dengan Cik Nyo, kepada wakil. Okey, 1, 2, 3, 4. Dengan hati daripada kami, surau dari rumah. Dalam tu ada baju, tapi saya tu pandai lah. terima kasih dong lagi. Datang lagi. Kita jemput lagi. Jemput datang lagi. Dua bagi. Ada dalam tu banyak baju. Dalam tu banyak. Bagi dah. Baju dekat jadi bilas. Persiapan raya. Persiapan raya. Cik Dan juga ketua kumpulan yang kedua ni. Ketua wanita. Siap-siap dah lari pula. Silakan nampak ni sedikit cendera mata. Jadi bagi-bagilah. Ni ada baju raya, baju pokok sampai dah. baju kurung. Ada. Baju kurung. Ni lofa. Dia bagi kerih sekali. Okey, 1, 2, Okey, 3, 4. Oh. Okey, sahabat. Sekianlah sahaja pada hari ini. Tadi dia nampak ni. Lagi kan semua berpesan-pesan kepada yang memerlukan. Cik Zaini nampak dia bekerja keras hari ni. Ini yang kita mau contoh daripada warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di Ramadan yang ke-14 ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jutaan terima kasih kepada pihak dari Malaysia, Sungai Perak itu, juga Cik Nyo dan rombongan yang sudah hadir ke Kayak Surau Jimat Kampung Raya, dan juga kepada para petugas yang bertugas rumah daripada awal pagi tadi, 8:30 pagi hinggalah ke saat ini, daripada wakil-wakil agensi yang hadir, terutama daripada pengurusi kelab warga pendidik dan jajaran oleh ofisial Tuan Haji Yusuf Sairi dan Jawatan Bahasa Cikgu Isra, juga kepada seluruh warga TBR Talang Hulu, Pasir Kalam dan persekitaran kita yang sudah hadir membantu, juga kepada sekolah SK Kalam, Padang Asam, SK TTDI
yang hantar wakil untuk menerima sumbangan kepada anak yatim. Juga kita ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang erat di kalangan warga penduduk dan juga ahli dan penduduk sekitar akan bertambah erat lagi, dan sumbangan yang kita sampaikan ini insyaAllah akan dikira sebagai ganjaran pahala insyaAllah. Mudah-mudahan dapat berkaitan dari Allah insyaAllah. Pihak kami yang berkata surau mengucapkan terima kasih dan memohon ribuan kemaafan jika ada kekurangan sepanjang pengaturan gotong royong mengacau bubur lambu bersama Adabi. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan program, dan mudah-mudahan sebagai perancangan yang akan datang bersama Adabi akan dipermudahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.